Wanita tolong orderkan Grab untuk lelaki tak dikenali sekali ini yang berlaku. Apa dia? Dia cakap dia tak ada duit. Tadi dia tunjuk saya dah ada duit. Niat seorang wanita untuk membantu seorang lelaki tak dikenali memesan perkhidmatan Grab bertukar menjadi mimpi buruk apabila penumpang itu tidak mempunyai wang. Lelaki itu yang pada mulanya memberitahu mempunyai wang untuk membayar Grab meminta bantuan dari seorang wanita untuk memesan perkhidmatan Grab tersebut. Namun apabila sudah tiba ke destinasi, dia memberitahu pemandu Grab dia tidak mempunyai wang langsung untuk membayar tambang. Pemandu Grab kemudian menghubungi wanita terbabit dan wanita itu terkejut apabila dimaklumkan penumpang tersebut tidak mempunyai wang. Mujur wanita berkenaan mahu membayar tambang Grab tersebut dan menyelesaikan masalah pemandu Grab terbabit. Okay. Berapa? 21 betul. 21 Ha. Bang, kalau abang suruh Dia beli ni. boleh bang. Sebab tak, sekarang ni susah sebab tak boleh call. Oh tak boleh call lah. Sekarang ni jenis memang tak boleh call. Dia tak ada 1 sen bang. Ha? Tak ada 1 sen bang. Oh, habis tu macam mana? Kenapa naik Grab? Tak apa, saya call akak tu. This is the voicemail box for the number. This is the voicemail box. Saya 1 sen pun tak boleh bang. Dia cuma ada rokok bang. Ada rokok. Hello, saya dah sampai ni tapi dia hello. Hello, dengar tak? Cakap dia tak ada duit pula ni. Dia tak ada duit. Apa dia? Dia cakap dia tak ada duit. Tadi dia tunjuk saya dah ada duit. Sebab dia cakap tak ada ni. Saya kasih tahu dia minta tolong saya. Habis tu macam mana ni? Abang minta lah dia suruh dia cari. Kenapa dia tak ada duit pula? Sebab dia yang cakap ni. Itu sebab tu kadang-kadang saya cakap jangan orderkan orang. Tak, sebab itu macam saya. Abang ada nombor WhatsApp? Ada. Abang WhatsApp. Abang cuba. Okey. Nanti ambil nombor telefon saya. WhatsApp kat saya. Mana nombor abang?